ni kita sebut penjaminan kualiti. Okey, tapi penjaminan tu lah yang kita pernah dengar. Ada beberapa penambahbaikan yang dibuat. Okey, untuk yang ni kita tumpukan pada pentadsiran PPT dan OneSite. Fokus utama mereka ni lah bagi untuk pentadsiran sekolah menjelang tahun 2026 pada tahun ni. Okey, sasaran persediaan ramai bagi memastikan sistem pentadsiran berfungsi sepenuhnya pada tahun ini mengikut guideline yang disediakan. Komponen utama pentadsiran seperti biasa kita ada dua yang ni, pentadsiran bilik darjah, especially untuk tahap 2 fokus kepada pembekasaan kualiti pentadsiran berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, ujian akhir sesi akademik UASA, memastikan kualiti pelaksanaan ujian sumatif di akhir sesi akademik mencapai standard yang ditetapkan. Okey, matlamat pembekasaan ini 2026, penjaminan mutu tegar itu meningkatkan kredibiliti dan kepercayaan keputusan pentadsiran melalui proses penjaminan kualiti yang mantap. Okey. Kita tengok jadual kita bermula daripada zon 1, zon 2, zon 3, zon 4 dan zon 5. Sebenarnya saya hadir zon 5 tu dia bukan 19 Jun, saya ada yang sesi pertama sebab waktu tu masih lagi penjaminan kualiti. Kemudian dia hold dulu, dia cakap nanti sebab ada orang baru, jadi ada perjumpaan yang kedua lah pada 19 Jun tu melalui Google Meet sahaja. Sebelum tu bertemu ni juga. Okey, kemudian pentadsiran berasaskan sekolah komponen dalam PPS yang kita sedia maklum, ni ada kategori akademik dan bukan akademik. Akademik ialah PPD. Okey, kalau kita sekolah rendah PPD tu lah. Okey, PP ada pentadsiran pusat kita setakat ni belum yang tahun 4 kita juga. Okey. Kemudian kategori buka akademik PJSK dan PPSI sama macam yang sebelum ni. Okey, kenyataan daripada punya YP, Pengenalan Sidik, Pendidikan Negara sudah lama berantaskan peperiksaan. Justru pengenalan kepada PPS adalah bagi mengelakkan daripada pelaksanaan peperiksaan secara berkepentingan tinggi. Okey, ibu bapa perlu memberi ruang kepada pentadsiran berasaskan sekolah kerana ia adalah penilaian menyeluruh yang memberikan sesi dialog diadakan bersama guru bagi mengetahui prestasi anak mereka. Okey, seterusnya data kasar peringkat PPD. Okey, kemudian peringkat sekolah adalah peringkat dengan guru besar, CPK, barisan CPK, dan setiausaha PPS, ahli-ahlinya, KP, dan seterusnya bawah lah. Okay. Ni peringkat sekolah menengah, kita tak tempat Okey, rujukan dan panduan. Sebelum ni saya pernah tunjuk, kita ada soft copy dan hard copy pernah. Boleh cari balik dekat dalam group. Saya pernah share. Okey, kena pastikan ini rujukannya betul Dia edisi berapa ni? Ni dia punya surat. Okey. Konsep PDD. Okey, dia terbagi kepada dua. Kita sedia maklum, formatif dan sumatif. Okey, kalau formatif mentaksir PDP berterusan. Soal jawab semasa PDP, latihan harian, tugasan mingguan. Kemudian mentaksir sebagai pembelajaran